Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okay, insyaAllah pada malam ini saya nak kongsikan satu tajuk yang agak kontroversi sikit. Okay, kenapa kontroversi? Topik ni biasanya orang lelaki suka. Orang lelaki suka dengar. Tapi orang perempuan ni diorang allergic sikit bila cakap topik ni. Tapi saya nak cakap juga untuk memberikan pendedahan dan pembelajaran lah kepada anda semua. Baik, topik pada malam ini adalah berkaitan dengan poligami. Poligami, right? Okay. So, bila cakap pasal poligami ni, ada yang cakap poligami kat Malaysia ni susah lah. Jom kita kahwin kat Thailand. So, kena hati-hati poligami ni banyak perkara-perkara yang kita perlu lihat sebenarnya. Dia bukan soal kahwin dua saja. Banyak lagi perkara-perkara lain yang kita perlu tengok. Yang mana saya akan ulaskan dalam live pada hari ini. Baik, sebelum saya ulas lebih lanjut dengan lebih jauh topik berkenaan dengan poligami ni, beberapa persoalan saya nak tanya kepada audiens, kepada anda semua. Yang mana cuba anda jawab. Jawab dulu, salah pun tak apa. Nanti saya akan bagi jawapan dia. Okay. Persoalan yang pertama. Kalau seorang lelaki itu dia mampu dari segi pendapatan dia mungkin RM10,000, RM20,000, RM30,000 ataupun mungkin RM100,000 pun ada. Saya pernah ada kes doktor gaji RM150,000 sebulan. Banyak pendapatan doktor. Baik. Dari segi pendapatan, apabila pendapatan dia banyak, adakah itu sudah dikira sebagai mampu untuk berpoligami? Nanti kita akan ulaskan. Okey, dan persoalan yang kedua. Kalau isteri pertama tidak bersetuju dengan poligami tersebut. Suami nak poligami, buat tuntutan di mahkamah. Nak berpoligami kan, kebenaran berpoligami. Dan isteri tak bersetuju. Adakah poligami itu tidak boleh diteruskan? Adakah mahkamah tidak akan benarkan disebabkan isteri enggan ataupun isteri tidak bersetuju dengan poligami tersebut? Ini pun saya akan ulaskan dengan lebih lanjut. Baik. Pertama sekali, kita back to basic lah. Kita ulas secara asasnya poligami ni macam mana. Ramai masuk malam ni Okey. Baik. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa poligami ni sebenarnya dah lama wujud dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat daripada zaman batu, daripada zaman dinasti dekat China kan, dekat China, dekat India, zaman Mesir Purba, dah lama dah wujud poligami ni. Kemudian Islam datang membawa satu pengajaran yang barulah kan. Membawa satu dakwah yang baru. Yang mana pada waktu dahulu sebelum kedatangan Islam, lelaki boleh berkahwin sebanyak mana dengan wanita yang mereka mahu. Kalau kita lihat dinasti Cina, raja mereka berkahwin, ada yang sampai 100 isteri. Mereka ada dayang-dayang kan, kita panggil dayang. Ada sampai 10,000, ada sampai 1,000, ada sampai ratus ribu pun ada. Kalau di India tu, kita tengok zaman-zaman dulu punya kan. So, kemudian Islam datang, Islam tidak menghalang naluri lelaki mahu beristeri banyak ni, tapi Islam mengahadkan. Kalau kau nak kahwin lebih daripada satu perempuan, boleh maksimum 4 sahaja. Jadi kita kena faham bahawa dalam Islam ni poligami meletakkan maksimum 4 tu hanya adalah limit, bukan satu saranan, bukan satu arahan, tapi adalah limit. Yang mana sebelum kedatangan Islam, lelaki kalau nak berkahwin sampai berapa pun dia nak kahwin pun boleh, tak ada masalah kan. Tapi bila kedatangan Islam, Islam meletakkan limit. Yang mana tujuannya adalah untuk menjaga keadilan wanita lah. Okay, next. Pertama kita tengoklah dalil berkenaan dengan poligami ni dalam surah An-Nisa ayat apa wa in khiftum alla saya tak ingat dalil dia, nanti saya akan tengok dalil dia balik. Kita search dulu lah dalil dia. Surah An-Nisa berikan dalil.
Okey, sebentar kita tunggu. Buat ayat dia, baik. Kan lamanya je. Hi, fan at Cindy, Black Pearls. Selamat datang. Malam ni saya kongsikan tajuk berkenaan dengan poligami. So korang boleh lah, lelaki-lelaki yang mungkin belum berkahwin ataupun baru kahwin satu boleh belajar. Ambil pengajaran dulu sebelum nak berpoligami. Biar korang berpoligami dalam keadaan berilmu. Jangan main langgar je. Okay. Kita tengok ayat dia. Surah An-Nisa. Fankihu. Okay, fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha. Okay. Poligami Bukan lain. Itu lain. Okay, kita tengok ayat Al-Quran berkenaan dengan poligami dalam surah An-Nisa. Okay, ayat 3. Siapa yang boleh search phone, tengok kat phone. Okay, yang mana dalilnya yang berbunyi fankihu ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ni ayat dia tengah-tengah dah ni. Fa in khiftum lan taqsitu fil yatama fa in khiftum tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Okeylah. Dapat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka berkahwinlah dengan wanita-wanita dalam kalangan kamu. Dua masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu risau tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah berkahwin satu sahaja. Wahidatan aw ma malakat aymanukum. Okey, ini surah An-Nisa ayat 3. Dalil persyariatan poligami. Baik. Seterusnya kita lihat pula situasi-situasi yang membolehkan ataupun yang menganjurkanlah untuk yang membolehkan seseorang lelaki itu untuk berpoligami. Antara situasinya adalah yang pertama, isteri itu ada penyakit ataupun isteri itu sakit. Dan disebabkan isteri itu sakit, dia tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dia sebagai isteri, sama ada tanggungjawab kepada suami ataupun tanggungjawab sebagai seorang isteri lah di dalam rumah tangga. Contoh sakit tu sakit apa? Contohnya isteri tu ada kanser rahim contohnya. Disebabkan kanser tu dia tidak boleh nak bersama dengan suami. Bila bersama sakit. Jadi dalam situasi macam ni dibenarkanlah ataupun membolehkan seorang lelaki itu, mahkamah boleh benarkan untuk dia berpoligami. Antara faktornya lah. Baik. Yang kedua adalah isteri yang mandul. Isteri mandul pun boleh membolehkan seorang lelaki menuntut poligami. Isteri hilang ataupun isteri tidak sempurna akal. Ketiga, keempat, isteri tua dan lemah, tidak mampu mengurus rumah tangga. Hai Azam Ahmad. Hai, idola kita masuk. Dan situasi yang kelima, ni zaman dulu punya cerita lah. Zaman dulu yang mana poligami dianjurkan kerana pada waktu itu berlaku peperangan sehingga ramai wanita-wanita yang menjadi balu, maka poligami digalakkan untuk menjaga wanita-wanita ini dan juga untuk menambah semula lah umat-umat manusia yang telah hilang akibat peperangan. Baik. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat surah An-Nisa ayat 3 tadi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah satu. Jadi adil, ada perkataan adil dalam surah An-Nisa ayat 3 ni. Jadi kita akan ulas adil yang macam mana yang dimaksudkan tu. Baik, adil yang dimaksudkan adalah adil dalam berpoligami ni, adil dari segi nafkah. Contohnya kalau kata ada dua isteri kan. Isteri pertama
Isteri pertama dia punya nafkah 3,000. Isteri kedua nafkah 2,000. Kalau kita lihat dari segi zahirnya, tak adil lah. Isteri pertama 3, isteri kedua 2. So sebenarnya adil ke tak? Sebenarnya adil ataupun tidak ini kita perlu melihat kepada konteksnya. Contohnya kalau nafkah isteri pertama ni 3,000, isteri kedua 2,000, kita tengok mungkin kalau isteri pertama ni dia ada penyakit, yang mana nak maintain dia punya penyakit itu perlu tambahan untuk beli ubat-ubatan dia RM1,000. So kalau kita lihat adil ni dia bukanlah sama rata, walaupun isteri pertama 3,000, isteri kedua 2,000, adil bukanlah sama rata, tapi adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang kedua adalah adil dari segi giliran bermalam. Contohnya minggu pertama isteri pertama, minggu kedua isteri kedua. Kalau katalah ada hari itu adalah sepatutnya hari isteri pertama, tapi suami terpaksa pergi tidur di rumah isteri kedua. Jadi perlu digantilah malam tersebut. Bergantung kepada budi bicara perbincangan lah. Okey, seterusnya adil dari segi tempat tinggal. Tak bolehlah isteri pertama duduk dekat banglo, kan? Isteri kedua duduk dekat rumah flat je, tak boleh. Kena adil lah dari segi tempat tinggal. Dan juga adil dari segi layanan zahir. Dalam Al-Quran, saya tengok surah apa, Allah ada nyatakan bahawa, Allah ada berfirman bahawa lelaki-lelaki yang berpoligami ini tidak akan mampu untuk berlaku adil dari segi kasih dan sayangnya terhadap isteri-isteri. Allah sendiri cakap macam tu. Tapi kalau suami tak dapat berlaku adil, jadi adil yang dimasukkan dalam surah An-Nisa ayat 3 tu adil macam mana? Adil dari segi layanan zahir, kan? Kalau isteri pertama bagi bunga, anda bagi bunga, isteri kedua pun bagilah bunga, tapi tengoklah kalau isteri kedua tu dia bukan suka bunga, dia suka coklat, bagilah coklat, kan. Tapi kalau kata isteri pertama dapat hadiah, isteri kedua pun selayaknya mendapat hadiah juga. Baik, seterusnya kita lihat pula pendapat-pendapat ulama. Okay. Berdasarkan pendapat Hamka, yang mana dalam surah An-Nisa ni ada dinyatakan berkenaan dengan adil, kan. So adil yang Hamka nyatakan bahawa jika seorang lelaki tidak dapat berlaku adil, maka poligami terhadapnya adalah dilarang. Dia tidak boleh berpoligami kalau dia tidak dapat berlaku adil. Dan menurut Muhammad Abduh pula, syarat adil yang akan menentukan sama ada seseorang lelaki itu boleh berlaku adil ataupun tidak adalah mahkamah syariah. Kita tak boleh sendiri-sendiri kita rasa gaji aku RM20,000, aku nak berpoligami, aku boleh adil ni. Tak boleh. Kita kena biar mahkamah yang tentukan adakah kita dapat berlaku adil ataupun tidak. Dan adil ni dia bukan dilihat dari segi pendapatan sahaja. Banyak faktor-faktor yang lain yang mahkamah akan lihat, yang saya akan ulaskan lebih lanjut selepas ini. Baik, kita lihat pula adil dari segi undang-undang. Tadi kita bahas berkenaan dengan hukum syarak, kan, asas poligami. Sekarang kita masuk pula kepada undang-undang berkenaan dengan poligami. Baik. Berdasarkan undang-undang Seksyen 23 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam ataupun Akta Undang-Undang Keluarga Islam ataupun mana-mana negeri lah. Kebiasaannya Seksyen 23 berkenaan dengan poligami, yang mana dalam mengikut undang-undang, seorang lelaki apabila dia hendak berpoligami, dia hendaklah mendapat keizinan terlebih dahulu daripada mahkamah syariah. Dia tak boleh suka-suka hati dia je berkahwin, kan. Okey. Dan apabila dan kalau seorang lelaki itu dia enggan untuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada mahkamah, kemudian sekali dia je nak kahwin kat Thailand ke, nak nikah kampung ke, ia perlu disahkan terlebih dahulu. Kalau sah, maka dia boleh dikenakan denda. Baik. Kita kena lihat juga kenapa undang-undang berkenaan poligami ini wujud. Kenapa kita tak pakai hukum syarak je? Cukup rukun nikah dah lah. Kenapa mahkamah syariah sibuk-sibuk, kan? Kenapa undang sibuk sangat nak menjaga poligami ni? Sebab apa? Sebab dengan berpoligami ni sebenarnya banyak juga kezaliman yang berlaku terhadap wanita sebenarnya. Apabila lelaki itu tidak dapat melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya. Jadi
tujuan undang-undang dibuat berkenaan dengan poligami ini yang mana seorang lelaki apabila dia hendak berpoligami perlu mendapatkan kebenaran supaya mahkamah dapat menilai lelaki ini layak ataupun tidak untuk berpoligami. Macam tu juga kita ambil lesen kereta kan. Kita tak pernah komplain pun kita ambil lesen kereta, time JPJ tak lepas. 2-3 kali tak lepas. Kita tak pernah komplain pun. Kenapa bila anda nak berpoligami, anda komplain susah itu ini kan? Ada macam tu jugalah kita ambil lesen kereta. Apabila kita, walaupun kita mungkin pandai memandu, tapi belum tentu kita boleh lulus ujian memandu kan. Jadi kalau katalah kita nak memandu secara sah, kita kena ambil lesen dululah. Macam tu juga poligami, apabila kita nak berpoligami, kena dapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada mahkamah syariah. Baik. Okey, dalam permohonan poligami ni, dalam tuntutan poligami ni, benda apa yang perlu ada dalam tuntutan poligami? Okay. Antara perkara yang perlu dinyatakanlah, perlu dibuktikan, dijelaskan, dikemukakan kepada mahkamah. Perkara-perkara apabila seorang lelaki nak poligami, dia kena kemukakan benda-benda ni dekat mahkamah. Iaitu yang pertama, dia perlu nyatakan alasan kenapa perkahwinan dia itu perkahwinan yang patut dan perlu. Patut dan perlu ni contohnya isteri tu sakit, isteri tu mandul dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, dia perlu nyatakan, dia perlu kemukakan pendapatan semasa dia. Assalamualaikum Tuan Syarafi. Segan kita master datang masuk. Selamat datang Tuan Mohon tengoklah kalau ada yang tersilap saya cakap, minta tolong tegur. Baik, kedua adalah pendapatan semasa suami. Pendapatan sangat pentinglah untuk mahkamah menilai. Panas pula bila Tuan Syarafi masuk ni. Sikit-sikit count. Okey, kedua mahkamah nak tengok pendapatan semasa suami. Dan pendapatan ni, bila mahkamah, kenapa penting pendapatan Sebab pendapatan ni juga menentukan sama ada lelaki itu, suami itu mampu ataupun tidak, berkemampuan. Kedua, boleh berlaku adil ataupun tidak. Islah Afifi bermasuk. Sama datang Islah. Baik. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen. Gugup pula kan. Habis masuk pula hari ni. Okay. Yang ketiga adalah mahkamah nak tengok komitmen semasa lelaki tersebut. Berapa isteri sedia ada, berapa anak-anak dalam tanggungan dia, dari segi loan ada pendapatan, bila dapat pendapatan, berapa yang bersih selepas tolak semua dia punya komitmen, berapa yang bersih. Dan juga mahkamah nak tengok jumlah tanggungan dan benda ni pun penting juga, mahkamah nak lihat pendapat ataupun pandangan isteri sedia ada. Okay. Dan apabila bercakap soal pendapatan ni, pendapatan yang besar tidak menjamin mahkamah boleh membenarkan sesuatu tuntutan poligami. Sebab ada kes di Kelantan, saya ada baca kes tu, apa nama kes saya tak ingat, yang mana dalam kes tu lelaki tu pendapatan dia RM1,000. RM1,000 pendapatan dia, tapi mahkamah benarkan dia untuk berpoligami. Dan juga ada kes di Kelang, pendapatan RM3,000, mahkamah tak benarkan dia berpoligami. Kalau kita lihat, 1,000 dengan 3,000 ni, confirm lah 3,000 lagi banyak kan. Tapi mahkamah bukan melihat kepada pendapatan sahaja, tapi mahkamah lihat kepada komitmen. Komitmen sedia ada dan juga dilihat kepada wakil. Wakil lah kan, suasana. Suasana ataupun kita panggil apa sekitaran lah di kawasan itu. Contohnya macam kes di Kelantan tu pendapatan RM1,000 mahkamah benarkan. Sebab di Kelantan dan dalam kes itu lelaki tu duduk di kawasan kampung. Jadi memang RM1,000 ni memang cukup nak makan. Tapi kalau kata macam kes di Kelang pendapatan RM3,000, maka RM3,000 mahkamah tak benarkan. Sebab di bandar RM3,000 tu B40 mat. Masih miskin bandar sebenarnya. Okey, seterusnya kita lihat pula. Dalam satu tuntutan poligami, siapakah pihak-pihak yang perlu hadir semasa prosiding poligami? Yang pertama adalah suami. Suami sebagai pemohon, dia perlu hadir semasa prosiding poligami. Mahkamah nak siasat dia ni.
Macam-macam lah 4 perkara tadi yang saya nyatakan. Okey, pertama suami. Kedua, isteri ataupun isteri-isteri sedia ada. Ketiga, bakal isteri. Keempat, wali kepada bakal isteri. Dan yang kelima, mana-mana pihak yang mahkamah fikir wajar untuk dipanggil untuk memberikan keterangan. Okey, ni kat sini. Okey. Dalam mahkamah menilai sesuatu kes poligami, mahkamah akan melihat 4 perkara. Pertama, kenapa perkahwinan itu patut dan perlu. Kedua, sama ada suami itu berkemampuan ataupun tidak. Ni mahkamah akan lihat kepada pendapatan lah. Ketiga, mahkamah lihat suami ini mampu berlaku adil ataupun tidak. Kalaulah isteri dia ada satu. Isteri yang satu ni pun dia balik rumah sebulan sekali. Kalau dia kahwin lagi satu, adakah dia boleh macam mana? Kalau kata kahwin satu pun balik sebulan sekali. Kalau kahwin dua, dah balik 2 bulan sekali lah. So ini akan menyebabkan kemudaratan lah kepada isteri. Okay. Pertama adil, satu perkahwinan itu patut dan perlu. Kedua, sama ada suami ini berkemampuan ataupun tidak. Yang ketiga, sama ada lelaki ini dapat berlaku adil ataupun tidak. Dan yang keempat, perkahwinan yang akan dikahwini itu tidak menimbulkan darah syar'i kepada isteri ataupun isteri-isteri sedia ada. Darah syar'i ni macam mana? Contohnya, lelaki tu nak berkahwin dengan pelacur. Dia dah kahwin, ada isteri pertama, nak kahwin kedua. Isteri kedua dia tu pelacur. Jadi, mungkin darah syar'i yang akan timbul adalah isteri kedua ni, biasalah pelacur, banyak-banyak penyakit daripada seks berlebihan ni kan, yang timbul, contohnya HIV, sifilis dan sebagainya. Dibimbangi boleh menyebabkan penyakit itu dapat kepada isteri pertama. So itu antara perkara lah yang boleh menyebabkan darah syar'i kepada isteri pertama. Baik. Okay. Dan darah syar'i ni kita mahkamah akan lihatlah kepada maqasid syariah. Ada 5 maqasid syariah. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga nyawa. Ketiga, menjaga tubuh badan. Keempat, menjaga akal. Dan kelima, menjaga harta. Kalau salah satu ini mengganggu ataupun akan memberi kemudaratan kepada isteri, antara 5 perkara inilah, maka mahkamah boleh untuk menolak tuntutan kebenaran poligami yang difalkan oleh suaminya. Okey, sekarang kita lihat pula contoh kes di mahkamah. Okey, pertama kita tengok kes Ruzaini bin Hasan. Yang mana dalam kes ni berlaku di Negeri Sembilan, kes berkenaan dengan poligami. Okey. Dalam kes ni, pemohon ataupun suami mempunyai pendapatan yang stabil dan dia nyatakan kepada mahkamah bahawa dia berkemampuan untuk berpoligami. Namun isterinya membantah. Isterinya tak setuju dengan kenyataan tersebut. Dan pada akhirnya mahkamah memutuskan bahawa suami ini tidak berkemampuan untuk berpoligami. Sebab tu penting, apabila anda isteri di luar sana mendapat saman berkenaan dengan kes poligami, jangan abaikan saman tersebut. Hadir ke mahkamah. Hadir ke mahkamah kerana anda punya pendapat sangat penting. Anda punya pendapat sangat penting. Mahkamah akan nilai. Kalau kata anda tak pergi, contohnya suami dia kemukakan bahawa pendapatan dia RM10,000, dia layak untuk berpoligami. Kemudian isteri tak hadir. Mahkamah beranggapan, okey, RM10,000. Dan suami ni dia bagi keterangan sebelah pihak je. Dia cakap, ni pendapatan dia, ini dia punya komitmen, dia bayar apa semua, ada lebih RM7,000 contohnya. Mahkamah tahu berdasarkan apa yang dizahirkan sajalah. Nahnu nahkum bizawahir. Kan? Tapi kalau isteri hadir, isteri boleh bagi tahu kepada mahkamah. Ya, memang pendapatan dia RM10,000. Tapi selepas tolak itu ini, dan dia pun kedekut itu ini tak boleh kan. Sebab tu ada banyak lebih. Ataupun sebenarnya tak cukup pun RM10,000 tu. Setiap bulan ada je isteri kena top up. Itulah penting kenapa isteri pertama ataupun isteri sudah ada perlu hadir dalam prosiding kebenaran poligami yang difalkan oleh suami anda.
Okey, dan dalam kes ni mahkamah tolaklah tuntutan kebenaran poligami yang difailkan oleh suami, oleh lelaki tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula dalam kes Aisyah binti Abdul Rauf lawan Wan Muhammad Yusof. Okey, dalam kes ini suami mohon nak poligami. Okey, pada asalnya mahkamah membenarkan suami ini untuk berpoligami. Yang mana alasan suami ni nak berpoligami sebab dia dah jatuh cinta dengan seorang wanita, perempuan yang cantik, dia nak kahwin. Dan dia takut kalau tak kahwin dia takut berzina dengan wanita tersebut. Dan mahkamah membenarkan lelaki itu berpoligami. Namun isteri ini tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, dia membuat rayuan. Dan apabila dia membuat rayuan, mahkamah menolak, membatalkan keputusan mahkamah yang sebelum ini, yang mana suami ini boleh berpoligami. Mahkamah mahkamah putuskan bahawa suami ini digagallah buktikan bahawa 4 perkara tadi. Perkahwinan itu patut dan perlu, dapat berlaku adil, berkemampuan, tidak menimbulkan darurat syar'i. Yang mana mahkamah putuskan suami ini tidak boleh gagal untuk mendapatkan kebenaran berpoligami sebab kes terdahulu mahkamah hanya fokus kepada kemampuan dan takut berzina saja. Mahkamah tak lihat faktor-faktor yang lain, contohnya dari segi adil dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat pula kes melibatkan isu bidang kuasa lah dalam kes Aisyah. Yang mana dalam kes ni lelaki ni dia mohon kebenaran berpoligami di Selangor. Kemudian Mahkamah Syariah Selangor putuskan bahawa mahkamah tak benarkan dia untuk berpoligami. Kemudian dia filekan pula di Terengganu. Dan Mahkamah Syariah di Terengganu membenarkan dia untuk berpoligami. So ini isu bidang kuasa lah. So anda lelaki-lelaki di luar sana, kalau katalah anda dah mohon di satu negeri dan anda tak lepas, perkara yang anda perlu buat adalah cuba untuk lengkapkan anda punya tanggungjawab 4 tadi kan. Nanti mana yang dah terlepas tu boleh tengok balik apa 4 perkara yang mahkamah tengok tadi dalam tuntutan kebenaran poligami. Bukannya pergi ke negeri lain buat tuntutan dekat negeri lain pula. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula kes Saleh bin Suati. Yang mana kes ni lelaki ni dia mohon untuk poligami tapi mahkamah tolak tuntutan poligami dia. Yang mana mahkamah putuskan bahawa dia tidak berkemampuan untuk menanggung 2 orang isteri. Satu mungkin cukup, 2 tak cukup. Dan juga perkahwinan dia itu, dia belum kahwin lagi pun, tapi dia hanya menyatakan hasrat nak berpoligami, tapi itu pun sudah menimbulkan emosi yang tidak stabil kepada isteri. Jadi mahkamah melihat bahawa jika lelaki ini berkahwin boleh menimbulkan kemudaratan kepada isteri, maka mahkamah tidak benarkan. Okey. Kita tengok pula kes yang seterusnya. Ada banyak kes ni. Kita boleh pilihlah kes mana yang menarik untuk kita ulas. Okey, seterusnya kes ni pun menarik juga. Kes ni nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya pendapat isteri. Okey, dalam kes ni isteri berumur 61 tahun, suami dalam kes Ramona Juwita Abdullah. Okay, isteri berumur 61 tahun, suami 74 tahun. Mereka berkahwin dan tak ada anak lah. Okay, suami ni dia mohon poligami, tapi dalam permohonan poligami tu isteri tidak hadir. Waktu tu isteri ada di Australia sedang membuat rawatan dan mahkamah mendengar keterangan secara sebelah pihak dan mahkamah membenarkan suami ini untuk berpoligami. Kemudian isteri ini tak puas hati dengan keputusan tersebut, dia membuat rayuan. Dan mahkamah menggantung sementara arahan mahkamah tinggi. Sebab poligami ni kena filekan di mahkamah tinggi. Mahkamah gantung sementara sebab mahkamah nak dengar dulu pendapat isteri pertama ni macam mana. So betapa pentingnya lah pendapat isteri dalam kes permohonan poligami. Okey.
apabila selepas berpoligami, tiba-tiba isteri teraniaya, suami tidak berlaku adil, tak bagi nafkah dan sebagainya. Jangan risau, isteri-isteri ada hak untuk menuntut sesuatu. So, apabila berlaku ketidakadilan itu, simpan bukti-bukti tersebut. Yang mana isteri boleh memohon fasah. Dalam alasan fasah ni, fasah dalam undang-undang, tak salah saya ada 13 lebih kot. Tak sampai 20 lah, ada banyak alasan fasah. Antaranya adalah suami yang berpoligami tidak berlaku adil. Boleh menuntut fasah dalam Seksyen 53. Baik. Okay. So, apabila suami tidak berlaku adil, contohnya tidak ada dari segi giliran bermalam, tidak ada dari segi memberi nafkah, jadi isteri tidak berpuas hati, dia boleh menuntut di mahkamah syariah, menuntut fasah untuk membubarkan perkahwinan. Okay, banyak kes fasah ni. Okay, inilah kes Joan Mary Sulaiman lawan Sulaiman bin Haji Musa. Dalam kes ni, isteri pertama dia mohon fasah sebab suami ni dia gagal beri nafkah lebih 1 tahun. Suami ni berpoligami, kemudian dia gagal untuk memberi nafkah kepada isteri pertama lebih 1 tahun. Jadi, mahkamah disebabkan kegagalan itu dan juga bukan sekadar nafkah saja. Suami ni juga gagal untuk memberi keadilan dari segi giliran bermalam. Maka mahkamah meluluskan tuntutan isteri ini kerana bukan sahaja disebabkan tak bagi nafkah, giliran bermalam, tidak berlaku adil, dan juga disebabkan kegagalan suami berlaku adil itu menyebabkan tekanan emosi kepada isteri, maka mahkamah luluskan tuntutan isteri untuk memohon fasah dan mahkamah membenarkanlah fasah tersebut. Baik, seterusnya kita nak lihat kes lagi ke. Okay, kita terus kepada poin yang seterusnya lah. Poin seterusnya, okay. Okay, ni kes ni menarik. Kes Datin Rohaya lawan Datuk Haji Jamain. Okay, dalam kes ni, suami telah mendapat, maknanya suami dah lulus lah, dah dapat kebenaran untuk berpoligami di mahkamah syariah. Dan dalam poligami perjanjian bersama, tak apa. Kes ni tak menarik. Okay, kita skip. Okay, kita skip. Okay, untuk kepada anda semua, khususnya lelaki lah, yang nak berpoligami tapi tak nak ikut saluran yang betul, tak nak ikut undang-undang. Nak berkahwin poligami, kahwin kat Thailand. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Dia bukanlah satu jenayah yang berat, tapi dia merupakan satu kesalahan matrimoni. Yang mana kalau ikut Seksyen 1, 2, 3, kesalahan berpoligami tanpa kebenaran ini boleh dikenakan denda tidak lebih RM1,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Ingat kes poligami ini, poligami tanpa kebenaran boleh dikenakan hukuman penjara, dan memang ada pun kes yang dikenakan hukuman penjara. Jadi jangan buat main-main. Okay, kita lihat kes ni. Saya rasa ramai yang tahulah, kes Bung Mokhtar, ramai yang kenal. Yang mana dalam kes ni, pendakwa syarikat Selangor lawan Bung Mokhtar, yang mana mahkamah putuskan bahawa Bung Mokhtar ni dia kena denda. Dia kena penjara dan juga denda. Penjara oleh mahkamah tinggi. Kemudian dia Bung Mokhtar buat rayuan, dan mahkamah rayuan meminda hukuman daripada penjara tu ganti kekal kepada Tuan Pudin, CEO. Tuan Pudin pun masuk. Okay. Mahkamah pindalah hukuman daripada penjara tu pindah kepada denda sahaja. Okay, kenapa kita tengok? Kenapa mahkamah jatuhkan hukuman kepada Bung Mokhtar hukuman penjara? Kerana Bung Mokhtar pada waktu ini dia ahli parlimen. Dia MP. Tapi dia
ahli parlimen ni dia lah yang bertugas untuk menggubal undang-undang. Dia policy maker, tapi dia sendiri melanggar undang-undang. Jadi itulah faktor pemberat kenapa mahkamah jatuhkan hukuman penjara terhadapnya. Walaupun kes poligami je pun kan. So jangan buat main lah. Seterusnya ada kes Muhammad Sufi bin Abdullah lawan Ketua Abu Syai'. Mahkamah jatuhkan hukuman penjara 10 hari sebab poligami tanpa kebenaran. Okay, dan juga ada kes yang seterusnya, kes Kamaluddin bin Ibrahim lawan Abu Syai'. Dia mahkamah putuskan dia kena penjara 10 hari, kemudian dia buat rayuan. Dia buat rayuan, mahkamah ketepikanlah hukuman penjara dan mahkamah kekalkan denda RM900. Jadi jangan main-mainlah dengan kes poligami ni sebab hukumannya ada hukuman penjara. Dan ada kes yang memang mahkamah putuskan dipenjarakan. Okey. Kita tengok pula poin yang seterusnya. Okey, apabila seorang suami hendak berpoligami, kenapa isteri perlu hadir semasa prosiding poligami? Sebab semasa prosiding poligami ini banyak perkara-perkara yang isteri boleh tuntut semasa prosiding. Antaranya, contoh macam kita tengok kes Aisyah Hijannah dengan Alif Tega kan. Yang mana dalam kes tu, harta sepencarian sepenuhnya diberikan kepada Aisyah Hijannah. Seingat saya lah, minta maaf. Tolong betulkan saya kalau silap. Jadi, dalam kes ni, sebab itulah kenapa pentingnya isteri hadir ke mahkamah dalam prosiding poligami. Sebab waktu ni lah lelaki bila nak mohon poligami, kan, waktu ni lah peluang isteri untuk menuntut macam-macam. Dan suami bila nak poligami, dia mesti akan aku nak poligami ni dan isteri aku boleh bagi kebenaran kalau aku boleh penuhi syarat-syarat tertentu kan. Waktu tu lah kita tuntut macam-macam. Tuntut nafkah ke, tuntut harta sepencarian dan sebagainya. Okey, kenapa waktu tuntutan poligami ni mahkamah ataupun dari segi undang-undang seorang isteri itu boleh menuntut nafkah dan juga harta sepencarian? Sebab apabila dah berkahwin, contohnya lah pasangan ni dah berkahwin selama 10 ke 20 tahun kan, so mestilah ada harta-harta yang diperolehi secara bersama. Jadi untuk melindungi hak isteri pertama ini, undang-undang membenarkan isteri pertama untuk membuat tuntutan harta sepencarian, tapi bukan tuntutan yang basingan. Ia boleh dibuat dalam tuntutan poligami itu sendiri. Boleh mohon nafkah dan juga boleh mohon harta sepencarian. Jadi bila dah diputuskan harta sepencarian bahagian isteri berapa, maka keadilan ataupun hak isteri itu dilindungilah. Supaya harta itu tidak bercampur dengan isteri yang kedua. Okey, kita tengok pula poin yang seterusnya. Ni nasihat saya lah kepada isteri-isteri di luar sana dan juga kepada suami khususnya. Kita tengok dulu isteri dulu nasihat kepada isteri. Apabila suami nak berpoligami, dapat je saman, jangan terlalu emosional. Jangan emosional, tapi saman itu bawa jumpa peguam dulu. Dapatkan nasihat daripada peguam. Dapatkan hak anda. Jangan bila dapat saman, anda pun merajuk, tak nak tengok suami, anda tak nak pergi mahkamah. Biar je suami selesaikan urusan di mahkamah. Jangan pergi mahkamah. Dapatkan nasihat daripada peguam. Okey. So ni seterusnya saya masuklah kepada perkara-perkara yang kebiasaannya menjadi salah faham dalam masyarakat kita. Yang mana ramai yang beranggapan bahawa seorang lelaki yang mempunyai pendapatan yang banyak, pendapatan yang banyak, dia rasa dia dah cukup dah, dia dah mampu dah untuk berpoligami. Sebenarnya tidak ada faktor-faktor yang lain mahkamah melihat juga. Dan kesilapan lah ataupun salah faham masyarakat juga. Ada yang beranggapan bahawa alasan takut berlaku perzinaan ini pun dah cukup di mahkamah. Tak Walaupun anda memberi alasan takut berlaku
takut terlanjur, takut berzina, ia tak cukup. Mahkamah still akan tengok faktor-faktor yang lain dari segi keadilan, dari segi kemampuan dan sebagainya. Okey, so itu saja perkongsian saya berkenaan dengan poligami pada malam ini. Kalau ada soalan boleh turunkan di ruangan komen untuk saya menjawab. Okey, so itu sajalah. Kalau tak ada apa-apa soalan, sampai di sini saja perkongsian saya berkenaan dengan poligami. Jadi kepada anda di luar sana, kepada lelaki dan wanita yang hendak berpoligami, berpoligamilah mengikut undang-undang. Apabila satu tuntutan poligami, contohlah anda dapat tuntutan kebenaran poligami di mahkamah, kemudian mahkamah menolak tuntutan anda. Perkara yang anda perlu buat adalah cuba untuk penuhi syarat-syarat yang membolehkan anda berpoligami. Undang-undang dibuat bukanlah untuk menghalang, tapi untuk mengawal supaya tidak berlaku ketidakadilan kepada isteri. Okey? Baik, sampai di sini saja pada malam ini. So, selamat malam semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.